Kau terjauh ofis aku. Aku tak teragak-agak telefon polis. Kau dengar tak? Kau faham tak? Sekarang ni, kau bergambar sekarang. Saya minta makcik, saya sudah beri nasihat supaya makan chicken. Tapi kalau Intan masih bergelas, itu pilihan isteri. Dan saya tak boleh campur, dia boleh jawab. Ibu masak apa hari ni? Wah, sedapnya. Nanti adik balik kita buka sesama ya. Awak terbenam apa tu? Ish, bos ni. Kalau saya mati terkejut tadi macam mana? Bos, saya balik dulu Saya nak berbuka dengan ibu. Baik, Syarul. Elok-elok